Membuat kerja perkeranian. Ni soalan yang sentiasa famous. Okey, membuat kerja-kerja perkeranian, yes. Okey, cikgu ada melakukan tugas-tugas kerani. Membuat peralatan berasaskan kayu, no. Tidak. Okey, membaiki kerosakan kecil komputer. Okey. Tidak. Sekejap Data ni juga Amirul nak masuk. Okey. Menonton cerita berbentuk penyiasatan. Tidak. Mempengaruhi individu mencuba perkara baru. Yes. Counselling. Ya, awak ambil counselling kan? Melibatkan diri dalam perniagaan. Yes, ada banyak cikgu yang buat perniagaan, termasuklah saya sendiri. Okey, menyediakan inventory stok. Okey, itu. Yeah. Yang melibatkan diri perniagaan tu, yes. Membaiki gadget, no. Ya Allah, tantan juga ramai yang masuk. Okey, membuat ukiran, no. No. Awak RBT ya? Counselling dengan? RBT. Tak dengar tiba? Dengan RBT. RBT. Oh, RBT. Membaiki gadget, tidak. Membuat ukiran, yes. Ukiran, yes. Melibatkan diri daripada uniform, yes. Okay, right. Mengumpul barangan antik, no. Mencipta prototipe kereta, no. Okay. Eksplorasi gua, no. Tidak. Okay. Semua tidak tu. Bagi ni semua tidak. Saya masa di rumah kebajikan masyarakat. Okey, meluangkan masa di rumah kebajikan masyarakat, yes. Berkempen mengikut kursus berkaitan teknologi. Okey, berkaitan teknologi, yes. Eksperimen kejadian pelangi. Okey. Yang ni semua tidak. Dua je. Mereka bentuk hiasan dalaman rumah. Okey, yes. Membina permainan robotik, no. Membina persahabatan melalui media sosial, yes. Gaya hidup sihat, yes. Menservis alat elektrik, no. Okey, mengubah bunga, yes. Menganalisis data, no. Menjadi ejen insurans, no. Melibatkan diri dalam aktiviti debat, yes. Okey, mencari ahli baru dalam persatuan, yes. Mengemas bilik, yes. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, yes. Menyemak akaun persatuan, yes. Menyusun buku, yes. Menyediakan akaun pembelajaran harian, no. Membincangkan asas ilmu astronomi, no. Mencatat batik, no. Menganalisis fenomena alam, no. Menghadiri perhimpunan hari kebangsaan, no. Menulis minit mesyuarat, yes. Satu je. Menjadi jururawang, no. Memilih warna langsir rumah, yes. Menggabung jalin unsur grafik laman web, yes. Meraih undi, no. Makan bersama kawan-kawan, yes. Membentuk pokok bonsai, no. Berkelah di tempat perkumpulan ramai, no. Memasang rak buku, no. Yes. Itu yes. Membuat lagu murah. Yang tadi berkelah di tempat tumpuan ramai tu, no. Memperkenalkan produk baru, yes. Membuat lagu murah, no. Menyelesaikan masalah matematik, yes. Mengkaji habitat haiwan liar, no. Sudut seni dalam rumah, yes. Melibatkan diri dalam aktiviti harian kantin, yes. Kadet polis, yes.
menjadi sukarelawan. Yes. Menghadiri majlis sosial. Yes. Memberi nasihat kepada orang lain. Yes. Melabel barang. No. Penerangan kepada khalayak ramai. Yes. Okay, pengarah agensi kebajikan. No. No. Ahli no. Okay, semua tidak. Satu gigi dua. Pentafsir cukai, wartawan hiburan, penyajak yes. Ahli, okay, yang ni semua tidak. YouTuber yes. Ahli psikologi yes. Ahli psikologi. Psikologi. Okay, yang ni semua tidak. Semua tidak. Okay, inspektor poli yes. Yang lain semua tidak. Teknik pengawatan saya. Okay. Kaunselor perkahwinan semua tidak. Semua tidak. Suruh jawab Zuhur. Sama je yang ni. Penulis bebas yes. Perikah bentuk dalaman yes. Ahli terapi pertuturan no. Penimpan kira yes. Pegawai pertanian no. Ini semua tidak. Okay, guru sastra yes. Yang ini semua tidak. Pustakawan yes. Yang ini semua tidak. Psikologi yes. Custom yes. Yang ini semua tidak. Okey, saya tetap melakukan apa yang telah dirancang walaupun ia bukan suara majoriti. Okey, yes. Okey, cikgu pun kalau walaupun bukan suara majoriti, awak buat je kerja awak. Sukar bagi saya membocorkan rahsia walaupun dipaksa. Yes. Okey, awak kalau orang paksa awak ni mesti awak takkan menceritakan kan. Okey, right. Okey. Walaupun saya telah mencapai kejayaan tetapi tetap merasa merendah diri. Okey, rendah diri. Yes, okey. Betul. Okey, walaupun kita dapat banyak kejayaan sekalipun, kita jangan sesekali merasa bangga dirilah. Saya boleh menghurai sesuatu masalah besar kepada beberapa masalah kecil untuk diselesaikan. Yes, betul. Saya tidak pernah rasa kecewa. Yes, betul. Correct. Okay, kepercayaan terhadap keupayaan saya membolehkan saya mengharungi kesulitan. Okay, kepercayaan terhadap keupayaan saya membolehkan saya mengharungi kesulitan. Yes. Okay, saya suka bersaing tidak kira menang atau kalah. Yes. Okay, gembira menghabiskan sebahagian masa saya membantu menyelesaikan masalah sosial. Okay, okay, yes. Kekalahan mendorong saya berusaha dengan lebih gigih. Yes, saya tetap akan menyiapkan kerja walaupun suasana bising. Yes. Okey, saya meneliti kandungan katalog sebelum membeli sesuatu barang. Okey, yes. Okey. Cikgu ni selalu teliti orang dia. Saya percaya saya adalah seorang yang intelektual. Apabila betul, yes. Apabila saya berada dalam keadaan yang sukar, saya tabah mencari penyelesaian. Yes. Tidak mungkin saya berjaya dalam percubaan pertama. Yes. Saya belum pernah bercanggah pendapat dengan rakan saya. Yes. Saya boleh bekerja dalam jangka masa yang panjang walaupun dalam keadaan tertekan. Okey.
Awak boleh bekerja dalam suasana depression tak? Maksudnya tertekanlah ni pressure. Tiba? Boleh. Boleh, yes. Saya tidak pernah menghampakan permintaan orang. Yes, betul. Okey, kalau cikgu pun, kalau pentua bagi apa semua pun, awak kena buat. Berminat untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan hakikat kehidupan manusia. Tidak. Cikgu. Okay, bahkan saya lebih cekap menyiapkan sesuatu kerja berbanding diri saya. Yes. Dia cemuhan tidak melemahkan semangat saya untuk maju. Yes. Satu dia tidak. Jadi saya tidak mengharapkan ganjaran apabila membantu rakan-rakan. Yes. Saya sentiasa rasa bersalah atas kesalahan yang saya lakukan. Yes. Saya yakin dengan tindakan yang saya lakukan. Yes. Saya suka memikirkan secara kritikal apa yang saya lihat. Yes. Saya suka berterus terang jika terdapat perkara yang tidak bertepatan dengan kehendak saya. Yes. Semua yes. Cepat tiba. Masa cepat berlalu. Okey, saya perlu diberi kebebasan sepenuhnya untuk berkreatif. Okey, yes. Saya tidak suka bekerja secara individu. Yes. Okey, selalunya orang suka buat kerja berkumpulan. Saya boleh membuat pemilihan kerja saya sendiri. Okey, betul. Yes, sanggup bekerja lebih masa asalkan saya dapat menyiapkan kerja yang diamanahkan. Yes. Jika seseorang itu memotong barisan, saya akan menegur. Yes. Okey, walaupun dalam kesibukan saya tetap akan membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah. Yes. Tidak pernah berasa letih semasa melakukan apa juga tugasan. Yes. Ini tidak pernah berasa letih. Okay. Saya mempertahankan hak saya walaupun dicabar. Yes. Saya bebas menyuarakan pendapat saya. Yes. Bergiat cergas dalam persatuan yang membantu individu yang kurang bernasib baik. Yes. Okey, tidak mudah kecewa apabila berusaha dengan individu yang banyak menimbulkan konflik kepada saya. Yes. Saya mampu mengarah orang lain. Yes. Walaupun kosong yang tinggi adalah wajar kerajaan terus membantu penagih dadah. Tidak. Yes. Okey, saya gemar menghadiri atau menonton program yang memberi unsur perdebatan. Yes. Saya suka membuat eksperimen. Yes. Saya bersedia meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang memerlukan. Yes, saya mampu merancang program rawatan sambil belajar. Yes, saya suka menyelesaikan teka silang kata. Yes, tidak pernah tersinggung walaupun tersindir rakan. Yes, saya percaya bahawa banyak kesilapan punca daripada saya. Yes, semua yes. Okey, saya mampu menyelesaikan masalah dengan cemerlang. Yes, tidak ada istilah kalah dalam kamus kehidupan saya. Yes, saya berhasrat menjadi pekerja cemerlang. Yes, saya boleh mengawal akhir kumpulan dalam melaksanakan tugas yang diberi. Yes, saya tidak pernah berasa iri hati dengan kerjaya orang lain. Yes, tidak pernah. Okey, berusaha memastikan hasil kerja lebih berkualiti dari orang lain. Yes, tidak boleh menerima kekalahan. Tidak boleh menerima kekalahan. Tidak boleh. Sesekali kita kena terima kekalahan lah. Tidak. Bekerja dengan orang yang ramai tidak menjebungkan saya. Bekerja dengan, yes. Akan terus berusaha untuk menyelesaikan sesuatu kerja walaupun orang lain telah menarik diri. Yes. Apabila bekerja dalam kumpulan, saya sering menawarkan diri untuk menjadi ketua. Yes. Okey, saya mengikut kata hati dalam membuat sesuatu keputusan. Yes. Pandangan orang lain tidak mempengaruhi keputusan yang saya buat. Yes. Saya suka melakukan aktiviti kumpulan. Yes. Kesilapan masa lampau sentiasa menjejaskan prestasi saya. Tidak. Saya akan menyuarakan pendapat saya. Yes. Saya akan pastikan pendapat saya diterima ramai. Okey. Tidak.
Walaupun apa pun saya lakukan, saya tidak akan disayangi oleh keluarga. Tidak. Saya menyelesaikan sendiri masalah saya. Yes. Kejayaan saya adalah kejayaan keluarga saya. Yeah, of course lah. Saya bersedia untuk menderma darah jika diminta. Yeah. Saya suka menelarah acara pertandingan. Yes. Okay, saya mampu menyiapkan pelbagai kerja mencabar dalam satu masa. Yes. Saya merasakan bahawa diri saya banyak masalah berbanding dengan rakan saya lain. Tidak. Saya tidak perlu arahan untuk menyiapkan kerja. Yes. Kita perlukan arahan. Kita perlukan arahan. Jawapannya tidaklah. Tidak perlu. Tidak perlu kat situ. Jadi kita apa-apa kita kena perlukan arahan. Tidak jemu melayani orang yang tidak saya senangi. Okay, betul. Okey, saya gemar memikirkan sesuatu fenomena alam. Tidak, saya tidak pernah melakukan kesalahan semasa di sekolah. Tidak, ada je. Jangan menipu. Ada je. Kita pun sepanjang waktu sekolah pun ada je kita buat silap. Saya selalu merasakan orang lain lebih baik daripada saya. Yes. Okey. Lebih baik tak? Okey, akan berusaha dengan apa cara sekalipun asalkan berjaya. Yes. Saya seronok menerima buku sebagai hadiah. Yes. Okay, 40. Saya tak tahu apa yang saya hendak. Yes. Saya memikirkan cara yang terbaik untuk menangani kenaikan harga barang. Yes. Menolong orang lain adalah kekuatan yang ada pada diri saya. Okay, betul. Saya cenderung menundurkan diri agar dilantik menjadi ketua dalam sesuatu persatuan. Yes. Saya tuju apabila membaca tentang penemuan baru. Yes. Okay, suka menganalisis tingkah laku manusia. Tidak. Okay, yes. Counseling. Pentirafan pihak sekolah atas kejayaan saya adalah penting. Tidak penting pun. Kalau tak orang kata ni, takkan kita sesuatu benda kita nak diiktiraf kan. Okay, saya meneliti dari pelbagai sudut sebelum membuat sesuatu keputusan. Okay, betul. Saya memberi ucapan selamat kepada individu yang tidak dikenali. Yes, saya akan menegur jika seseorang melakukan sesuatu kesalahan. Yes. Ada 96 item. Saya rasa tidak selesa jika kawan-kawan tidak bersama saya. Ya, betul. Selalu memberi cadangan dan pandangan dalam perbincangan. Yes, saya tahu punca kegagalan saya. Mudah mendapat kenalan baru. Sering menentukan identiti harian rakan-rakan. Yes, semua yes. Sering menentukan identiti harian. Oh, tidak. Satu tu tidak betul. Semenjak kecil saya tidak pernah bertengkar. Okay. Saya suka membantu rakan. Saya suka membantu rakan yang lemah dalam pelajaran. Yes. Kerja membimbing amat sesuai dengan diri saya. Okey, betul. Saya tidak bergantung kepada persetujuan rakan sebelum melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti. Yes. Saya selalu berucap di kalangan ramai. Okey. Right. Saya masih sanggup bekerja sebagai guru walaupun gajinya kurang daripada RM500 sebulan. Tidak. Ikutkan kos per ni tak logik. Saya suka mencari punca terjadinya sesuatu permasalahan. Yes. Saya boleh menolak sesuatu tugasan tanpa rasa bersalah. Okay. Saya lebih suka membaca Dewan Masyarakat berbanding. Okay, betul. Saya menasihati rakan yang tidak menghormati orang tua. Okay, betul. Saya suka meneliti bagaimana sesuatu itu berfungsi. Okay. Tidak suka bagi saya membaca peta. Okay, tidak. Tidak suka bagi saya membaca. Ya, betul lah. Saya suka melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Yes, saya boleh menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Yes. Saya memberi pendapat walaupun tahu apa yang tidak setuju dengan saya. Saya berasa tersisih dalam keluarga. Tidak.
Tanggungjawab terhadap apa yang saya lakukan. Okey. Bosan. Cepat merasa bosan jika duduk bersendirian. Saya suka memerhati gelagat manusia. Tidak. Tidak. Tak suka. Cikgu mana ada orang suka tengok duduk berhati. Berbual dengan orang lain memberi kepuasan kepada saya. Okey. Yes. Yes. Okay. Okey, soalan yang seterusnya. Menjalankan tugas. Okey, ini yang perlu kita kaitkan dalam profession perguruan. Okey, menjalankan tugas mestilah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sangat setuju. Okey, saya mempunyai kepribadian yang boleh dicontohi. Okey, sangat setuju. Sesekali tidak menepati masa adalah dibenarkan. Sangat tidak setuju. Murid yang pandai digalakkan membantu murid yang lemah. Okey, sangat setuju. Perlu akur dengan perlembagaan negara walaupun ia tidak meminta kepada saya. Okey, setuju. Okey, sangat setuju. Tidak salah memperlekehkan perlembagaan dalam media sosial. Sangat tidak setuju. Mana boleh, dah salah-salah lah. Islam sebagai agama rasmi Malaysia yang patut dikekalkan. Sangat setuju. Tidak salah jika guru mengabaikan pelajar yang malas. Sangat tidak setuju. Mana boleh. Sebagai seorang guru mana boleh abaikan pelajar tersebut. Okey. Saya sanggup berhujan untuk menyertai perbaikan kemerdekaan. Okey. Setuju. 55 setuju je. Boleh meletakkan maklumat peribadi Malaysia pelajar di media sosial. Ini selalu saya dah beritahu waktu kita first kita buat Google Meet itu pun kita dah beritahu sangat tidak setuju seorang cikgu tak boleh letakkan maklumat peribadi. Guru boleh mengharapkan balasan apabila membantu pelajar. Sangat tidak setuju. Mana boleh, tak boleh. Kita mengajar, kita nak harapkan student bagi hadiah kat kita. Mana boleh, kita jangan harapkan ganjaran. Boleh menyimpan wang yuran murid dalam akaun peribadi guru. Sangat tidak setuju. Guru tak boleh, dah salah di sisi undang-undang. Guru wajib menjadi mentor kepada murid. Yes, sangat setuju. Guru perlu menghormati pendapat pelajarnya. Sangat setuju. Kalau pelajar bagi pendapat, kita kena hormati. Gaya pemakaian guru akan mempengaruhi keberkesanan sebagai pendidik. Sangat setuju. Lagu negaraku dinyanyikan dalam rentak hip hop. Sangat tidak setuju. Rakyat Malaysia seharusnya berbangsa rakyat Malaysia seharusnya berbangga berbahasa Melayu. Sangat setuju. Guru perlu melayan murid sama rata tanpa mengira latar belakang mereka. Sangat setuju. Sudah tiba masanya kerajaan Malaysia menyediakan kawasan perumahan mengikut kaum. Sangat tidak setuju. Mana boleh kita pilih kasih. Okey, guru perlu melunaskan janji kepada murid. Yes, sangat setuju. Right. Mudah untuk saya berkongsi perasaan saya. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak tepat pada diri saya lah. Okey, tidak tepat tu sangat tidak setuju lah. Okey, sukar mengenal pasti reaksi seseorang yang marah akan saya. Okey, sukar mengenal pasti. Okey. Kadang-kadang tepat. Okey. Betul lah tu. Saya seorang yang cekal. Yes, sangat tepat dengan saya. Saya dapat mentaksir emosi yang dipaparkan oleh orang lain. Yes. Saya suka membezakan antara senyuman sinis atau tulen. Saya tidak boleh mengesan emosi seseorang melalui gaya percakapan. Tidak boleh. Awak nak jadi cikgu kaunselor, cikgu kaunseling kan? Awak kena alert soalan tu. Saya suka membezakan antara senyuman sinis atau tulen. Yes lah. Sebagai seorang cikgu kaunseling, awak kena tahu orang yang senyuman sinis ni dia macam mana atau yang tulen. Tepat dengan saya lah dengan 71 tu. Saya tahu
Saya tahu bila rakan saya sedih atau gembira. Yes. Tepat dengan saya. Saya tahu meluahkan perasaan gembira saya. Okey, tepat dengan saya. Saya tidak suka situasi yang menekan. Yes, tepat dengan saya. Saya bimbang untuk meluahkan masalah diri. Tepat dengan saya. 71 ni. Okay, next. Okay. Halangan kehidupan tidak mematahkan semangat saya. Tepat dengan saya. Apa-apa terjadi, kita kena harung. Persaingan menjadi saya tidak selesa. Okay. Persaingan, yes. Tidak selesa. Awak suka bersaing ke? Saya tak suka. Okay. Betul lah. Sangat tepat dengan diri saya. Awak suka bersaing ke, Tira? Kenapa perkataan tidak selesa? Mana-mana orang pun tak suka bersaing. Tidak selesa, tidak selesa. Awak suka bersaing ke, Tira? Tira? Tak payah lah, Cik. Tidak selesa. Dengar perkataan tu tidak selesa. Betul lah tu. Yang awak sangat tidak tepat dengan saya tu kenapa? Betul lah tu. Ragu-ragu pula dia ni. Persaingan menjadikan saya tidak selesa. Okey, contohlah awak dengan saya. Okey, saya bersaing dengan awak. Rasa-rasa awak selesa tak? Saya tak selesa. Saya suka lebih orang kata buat kerja saya sendiri. Saya tak suka orang bersaing dengan saya. Dia betul lah tu. Okay, walaupun dikritik saya tidak putus asa. Okey, tepat dengan saya. Saya boleh membezakan tangisan gembira atau tangisan sedih. Okey. Saya tahu apabila orang lain menyampah terhadap saya. Okey. Saya tidak dapat mengesan perubahan emosi seseorang. Okey, tak dapat. Okey, betul. Kegagalan menjadikan saya lebih tabah. Yes, tepat dengan saya. Saya menjauhkan diri apabila rakan tidak mengendahkan saya. Okey, tidak. Saya rela pendam perasaan walaupun rasa sunyi. Tidak. Saya dapat mentaksir kesesakan dari wajah seseorang. Tidak. Tidak tepat dengan saya. Okay. Persahabatan saya bukan ketika gembira saja. Sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Oh, awak suka berkawan time happy je lah kan. Tak boleh lah macam tu kan. Okay, situasi menekankan menjadikan saya terus menurun. Okay, betul. Okay, saya tidak berkawan jika ada kepentingan. Amboi, selfishnya. Okay, saya tidak berkawan jika tidak tepat lah. Apabila ditimpa masalah, saya cepat berputus asa. Okay, betul. Okay, correct lah, betul lah tu. Tidak tepat. Jika ditimpa musibah, saya hilang arah. Yes, tidak tepat. Musibah, bila berlaku musibah, sangat tepat lah. Sangat tepat yang tu, 91. Saya sering keliru dengan emosi yang dipaparkan oleh orang lain. Sangat tidak tepat. Saya berusaha meluangkan masa bersama sahabat. Sangat tepat. Berbincang dari hati ke hati membuat masa saja. Membuang masa saja. Kadang-kadang tengah-tengah nombor 3 tu. Saya merupakan seorang yang setia dalam persahabatan. Sangat tepat. Perselisihan kecil tidak menggugat persahabatan saya. Okey, betul. Sangat tepat. Samik. Okey, cuba jawab soal selidik tu. Terklik yang itu.